Innamal mu'minuna ikhwah. Sekali lagi, tadi antara dua pihak, ya. Ini adalah antara individu beriman, dia adalah bersaudara. Ikhwah ni bersaudara, tuan-tuan. Bersaudara ni putus macam mana pun, kita bergaduh macam mana, tetap bersaudara. Dan saudara kita ini bukan kerana darah semata-mata. Darah tu kalau nak kait dengan Nabi Adam kan. Tetapi hubungan ikhwah ini adalah kerana iman. Itu lebih panjang. Tuan-tuan dapat kan? Lebih panjang. Kalau kita dengan adik-beradik, dia tak boleh semestinya panjang sampai ke syurga kalau tidak atas dasar ikhwah imaniyah, atas dasar iman. Jadi pada waris pada hari ini, yang bersama hari ini kan, duduk walaupun online, dapat kita baca surah Al-Hujurat ini adalah satu ukhuwah yang berteraskan darah daripada ahli keluarga kan, pada ahli keluarga. Tetapi kita kena ingat bahawa yang boleh membawa kita jauh pergi ke hadapan bukan kerana darah, tetapi rupa-rupanya ialah iman. Di sinilah Allah cakap innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu, damaikanlah antara kedua mereka, antara mereka, bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bila kita damaikan orang, tuan-tuan, bukan mudah nak damaikan, ya, adik-beradik bergaduh, ya. Tapi bila katakan dapat bawa ahli keluarga untuk damai, kita belajar Quran, kita ada berbeza pendapat, kita uruskan dengan baik. Siapa yang uruskan itu orang bertakwa. Kan biasa orang cakap kalau solat bertakwa kan. Damaikan orang, pergi jumpa A, cakap sebenarnya dia tu bukan masukkan itu, dia jumpa dia B, sebenarnya dia nak awak ni baik. Dua-dua kita damaikan kan? Kita damaikan, bukan gaduh kan, ya. Kita damaikan. Sebenarnya itu adalah takwa dan Allah akan tambah rahmat. Allah akan beri lagi bantuan kepada siapa yang sanggup untuk susun program, susun makan, susun kepada orang beriman ini berdamai. Ya. Ini Allah nyatakan pada ayat nombor 10. Baik. Tetapi ada cabaran nak berdamai ni. Ya, ada cabaran. Kalau kita tengok ni, okey, jika dua pihak bergaduh, kita kena masuk bukan untuk main bakar lagi, ya, nak islah. Jika ada kezaliman, kena pastikan adil. Jika sudah damai, pelihara, jangan ungkit luka yang ada. Jangan ungkit. Pasal bila kita tak ungkit, itu tandanya bertakwa. Bila kita dah damaikan, dah baik-baik, kemudian kita ungkit balik, dulu kan akulah yang mendamaikan kamu semua, kan? Ataupun dulu engkau ni, aku dah bergaduh tau. Ataupun suami isteri kan, dia dah berkonflik. Minggu lepas kita baru je bergaduh. Dia ungkit balik cerita. Sebenarnya saya yang bagi maaf pada awak. Kalau tidak, kita tak berdamai. Jangan ungkit perkara lama kerana itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman istilahnya fa'aslihu. Dia mendamaikan. Dia baiki perkara yang ada. Jadi kalau dah baik, tak payah dia pergi buka cerita tak baik. Okey. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, apabila kita nampak sebentar tadi, ya, dapat orang yang bertelingkah, kita islah, pelihara kasih sayang Allah dengan takwa. Ya. Tanda kita ini dapat lebih banyak rahmat Allah, kita akan damaikan orang. Kita pisahkan fakta daripada rasa, jangan panaskan orang yang luka, tegur pihak melampau batas dan bina perjanjian kecil untuk kita baiki ke depan.